Nama dia Beto Kai. Beto Kai. Hai Buto. Beto. Bukan Beto, Beto. Suara dia macam Emantino bro. Memang penyampah. Aku nak kau beritahu aku rasa dia sedap ke tak sedap. Boleh? Jujur? Jom. Dengar tu. Janjimu dulu. Kuat lagi. Saya pun bersetuju dengan Beto. Kita bagi 9/10. Saya Lando Zawi paling siap. Dan juga Saya Beto Kai. Pergi ke kota membeli selasih, sayang merbah di pohon cemara. Adab dijaga, bahasa dipilih, barulah indah santun bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Anisanisha binti Muhammad Azahar bernombor ID AM2412017414. Pada hari ini, saya akan mengulas secara analitikal mengenai pelanggaran kesantunan berbahasa dalam sebuah video ulasan makanan yang tular di platform YouTube. Jom sama-sama kita lihat. Pernahkah kita terfikir bahawa video ulasan makanan yang santai sebenarnya menyimpan pelbagai pelanggaran bahasa? Video yang saya kaji ini dimuat naik pada 20 Februari 2026 memaparkan interaksi antara seorang hos dan tetamu jemputan di sebuah restoran. Walaupun bertujuan untuk hiburan, terdapat penggunaan diksi dan gaya pertuturan yang melanggar norma kesantunan masyarakat Melayu. Sebelum kita masuk ke ulasan teori, mari kita lihat antara petikan dialog dan bukti pelanggaran bahasa yang dikesan dalam video tersebut. Yang pertama, tajuk video itu sendiri iaitu. Yang kedua, hos mengejek nama tetamu dengan sebutan. Seorang penyanyi. siapa nama tadi? Beto Kai. Hai Buto. Beto. Bukan Beto. Yang ketiga, pernyataan perasaan hos yang sangat langsung iaitu. Suara dia macam Emantino bro. Memang penyampah. Yang keempat, ayat perintah yang dominan iaitu. Dan tanpa bau aku nak kau beritahu aku rasa dia sedap ke tak sedap. Boleh? Dan yang kelima, tindakan hos menjerit arahan berulang kali iaitu. Kuat lagi. Semasa tetamu sedang menyanyi. Sekarang, mari kita masuk ke bahagian paling utama iaitu analisis mendalam menggunakan teori prinsip kesopanan Leach. Saya akan mengulas video ini berdasarkan keenam-enam maksim beliau. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Maksim ini bertujuan meminimumkan kos bagi orang lain dan memaksimumkan kemanfaat kepada orang lain. Dalam video ini berlaku pelanggaran apabila tajuk video menggunakan diksi kasar iaitu review paling sial. Hal ini meningkatkan kos sosial dan memberi imej negatif kepada pihak restoran serta tetamu. Yang kedua, maksim kedermawanan iaitu meminimumkan manfaat bagi diri sendiri dan memaksimumkan kos bagi diri sendiri. Hos telah melanggar maksim ini apabila beliau mengutamakan populariti kandungan sendiri dengan mempermainkan nama tetamu, iaitu Beto bukan Buto, tanpa mempedulikan kos terhadap maruah tetamu tersebut. Yang ketiga, maksim sokongan. Maksim ini menekankan untuk meminimumkan cacian dan memaksimumkan pujian terhadap orang lain. Berlaku pelanggaran apabila hos secara terus memberikan cacian terhadap bakat nyanyian tetamu dengan berkata, "Memang aku menyampah," berbanding memberikan kata-kata sokongan. Yang keempat, maksim kerendahan hati, iaitu meminimumkan pujian terhadap diri dan memaksimumkan cacian terhadap diri sendiri. Hos telah melanggar maksim ini melalui gaya komunikasi yang sangat dominan. Contohnya, ayat perintah, "Aku nak kau beritahu aku rasa dia sedap ke tak sedap," menunjukkan hos meletakkan dirinya kedudukan yang lebih berkuasa tanpa sikap rendah diri. Yang kelima, maksim persetujuan. Maksim ini bertujuan meminimumkan perbalahan dan memaksimumkan persetujuan. Yang menariknya, terdapat pematuhan maksim ini di akhir video apabila hos dan tetamu mencapai kesepakatan mengenai kualiti makanan dengan petikan, "Saya bagi 9/10."
Saya pun bersetuju dengan Beto. Dan yang keenam, maksim simpati, iaitu meminimumkan antipati dan memaksimumkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain. Berlaku pelanggaran yang nyata apabila hos menunjukkan rasa antipati atau benci secara terbuka melalui ungkapan, "Memang aku menyampah," terhadap usaha tetamu tersebut. Setelah melihat ulasan teori ini, jelaslah bahawa banyak peraturan kesantunan yang telah diabaikan. Seterusnya, mari kita bincangkan apakah kesan pelanggaran ini terhadap komunikasi dan tanggapan khalayak. Pelanggaran maksim-maksim ini membawa kesan yang signifikan. Antaranya, yang pertama, normalisasi bahasa kasar, di mana kata makian mula dianggap biasa dalam memberikan pujian. Yang kedua, penurunan maruah individu apabila identiti seseorang dijadikan bahan jenaka demi hiburan semata-mata. Yang ketiga, wujudnya persekitaran digital yang toksik yang dipenuhi dengan perasaan antipati dan kecaman. Yang keempat, menjejaskan kredibiliti pempengaruh secara keseluruhan di mata masyarakat profesional. Dan yang kelima, serta penghakisan nilai hormat menghormati dalam jati diri bangsa kita. Sebagai penutup kepada ulasan ini, saya ingin berkongsi 5 refleksi peribadi yang saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan ini. Yang pertama, kita mestilah sentiasa menjaga kehormatan orang lain dalam berkomunikasi. Saya menyedari bahawa menghormati identiti seseorang adalah asas kesantunan. Kita tidak seharusnya menyokong tindakan pempengaruh yang menjadi ejekan sebagai bahan jenaka, kerana perbuatan tersebut jelas melanggar maksim kedermawanan dan merendahkan martabat manusia. Kedua, kita hendaklah bijak memilih diksi yang murni walaupun dalam keadaan memuji. Penggunaan kata makian seperti sial untuk menggambarkan rasa kagum adalah budaya yang salah. Kita mestilah menolak normalisasi bahasa kasar ini dan kembali mempraktikkan kosakata yang halus agar keindahan bahasa Melayu tetap terpelihara. Ketiga, kita hendaklah memupuk rasa simpati dan sokongan positif terhadap sesama manusia. Kritikan yang bersifat menghina atau antipati tidak sepatutnya diberi ruang. Kita mestilah berhenti menyokong kandungan media yang berteraskan kecaman atau buli lisan kerana ia hanya akan melahirkan persekitaran komunikasi yang toksik. Keempat, kita mestilah mengutamakan sikap rendah diri dalam interaksi. Komunikasi bukan tentang siapa yang lebih berkuasa. Kita hendaklah sentiasa menggunakan bahasa yang menunjukkan rasa hormat, terutamanya jika kita berada di kedudukan yang dominan agar pihak lain berasa dihargai dan juga selesa. Dan akhir sekali, kita hendaklah komited dalam mempertahankan jati diri dan adab bangsa. Kesantunan adalah cerminan diri kita. Kita mestilah bertindak sebagai benteng yang mempertahankan nilai budi pekerti tinggi dan tidak seharusnya berkompromi dengan pelanggaran adab semata-mata demi mengejar populariti. Ingatlah rakan-rakan, bahasa itu menunjukkan bangsa. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun sebagai pesanan. Bunga melati di atas peti, harum baunya di tengah laman. Bahasa murni cerminnya hati, adab dijaga sepanjang zaman. Sekian saja video ulasan daripada saya. Terima kasih dan salam kesantunan.